Hello korang, apa khabar? Selamat datang ke YouTube channel saya. So hari ni aku nak bawa korang jalan-jalan pergi umrah. Jalan-jalan pula, menunaikan umrah. So aku nak korang chill-chill, relax-relax, enjoy my vlog. Okay, so let's go. High Potential, awak pernah tengok? High Potential best cerita ni, tapi baru season 1 je. Mana belum Hai. Ada lagi dua. Ya, baik. ni sini. Ni ada sebelum kita dah Lo tanya lo, Syafiq ada wifi? Hey, ada wifi ni? Ada, aku pun tak ada. Apple. Kita orang nak pergi umrah naik flight Etihad je. Ni adalah flight yang paling besar yang aku pernah naik dan first time bagi aku. So agak jakun sedikit lah, sebab boleh tengok TV, makanan pun sedap, kerusi yang selesa. Flight kita orang ada transit lah daripada KLIA ke Abu Dhabi, Abu Dhabi ke Jeddah. So kita akan stop ke Abu Dhabi. Budak sekolah kamu. Ini pelajar perempuan tingkatan 4 dibunuh oleh tingkatan 2 berarti tingkatan 2. Miskin. Kamu tak ada demam. Banyak dosa, penghapus dosa. Tak lewat ni. sedap juga abodu ni. Apa nama Abodo? Nama dia abodu chicken. Bodoh. Masak bodoh lah sebenarnya. Oh, masak bodoh. Macam masak kecap ya kan? Betul juga kan. Ma, Senang, kaki tak sakit. apa? Masih baik tak langgar. Abang kata elok dulu. Ibu tak dapat orang. Ma, spender Ma. Okay korang, ni bilik air dia. Not bad. Tempat shower dia. Ni dia punya jamban. Kat sini tempat barang-barang kering lah, nak sangkut baju. Okay, aku nak tukar baju dulu. خطوط 17 والمتجهة إلى البحرين يوجد توجه حالي.
what? Nordic Coast. Macam mana nak masuk semua ni? Tapi Alu bawa. Habis Umi duduk mana? Umi bawa ke? Aku tak faham lah. Oh, boleh 3 orang Boleh tak? Cabut. Masuk. Okay. Walk. A9. Oh, A9. Abang kan kena jalan. Apa tu? Abang kan kena jalan kaki. Kenapa? Tak boleh. Cepat. Mana? Kamu ada. Sinilah lalu. Tak boleh, dia tak bagi. Dia tak bagi. Kalau korang tanya berapa jam kita orang punya flight daripada KLIA ke Abu Dhabi, ambil masa 6 atau 7 jam. Abu Dhabi nak ke Jeddah ambil masa 2 atau 3 jam. So masa ni aku last record sebab aku nak fokuskan kat aku punya ibadah dan niat aku semua. Lepas tu baru aku record balik. Jadi time ni aku dah siap aku punya umrah, dah siap selesai rukun yang last kali lah bercukur. Time ni kita orang nak cari kedai cukur. حبيبنا الله يهدينا ويهدينا. Ini waktu maghrib. Waktu maghrib kita orang semayang dekat rooftop. Time rooftop ni aku dengan abang aku, ayah aku je. Yang lain dia semayang tak tahu kat mana. Kalau nak semayang depan Kaabah, kita orang kena pakai ihram baru boleh masuk dan semayang depan Kaabah. Kalau pakai baju biasa je, korang kena cari tempat yang boleh berjemaah lah. Time ni kita orang tengah tunggu waktu imsyak. Lepas waktu imsyak aku dah tak rekod dah. Balik hotel terus tidur. Yang ni pula waktu subuh kita orang pun semayang dekat rooftop, tempat yang sama dan spot yang sama, tapi kita orang semayang ramai-ramai lah dengan kakak aku, abang ipar aku, mak aku semua sekali kat sini. So time ni kita orang tengah berkumpul dekat satu tempat. Lepas tu kita orang nak pergi sarapan. Kita orang solat dekat sana. Perempuan sebelah-sebelah. Perempuan sana, tengah lelaki, perempuan sebelah sana. Sini ada kapet. Keluar sini. WhatsApp lah, WhatsApp. Nak sarap tak? Kat hotel. Jalan sikit, tapi kalau barang hilang. Nasi goreng. No, dia nasi. Bukan nasi goreng, nasi. Oriental rice. Bean. Sama ni. Kentang mama. Malah kita suka tahu.
Makan goreng tak ada. Ayam, chicken. Lepas je kita orang pergi sarapan, lepas tu kita orang balik hotel, tidur kejap, rehat kejap. Lepas tu tengah hari tu kita orang keluar balik nak cari makanan tengah hari lah. Sambil tu kita orang pusing-pusing jalan-jalan, cuci-cuci mata. Berapa mak? 300. Kita mana cari juga. Ada dalamnya ada. Sedap tak? Bau saya. Sedap. Sedap lah. Along suka tu. Itu berapa ringgit baju tu? Mak pegang tadi kain tadi. Tak, dah tapi Mak tengok dah tahu. Panas. Ni apa? Yang tu sedap. Ni? Dia 5. Dia 5. Okey, yang tu tak apa, so 5 tu. Okey, kasih tu 3, 2. Dah 2. Rekod apanya? Rekodnya. Boleh semua murah-murah. Malaysia boleh diskaun lah. Dah, lagi. Toko nama 248. 248 kadang. Langkah tu. Sudah makan lah belum? Mau makan tak? Tiga dua. Oh ini ada Malaysia makan. Ada? Malaysia Zia. Ni mah Dobby. Ni Dobby. Kencing manis. Ni orang tak faham lah macam mana boleh beli benda ni. Tak lah. Pegang dulu. Satu tahun, 2 tahun, macam mana mau bawa? Time ni lepas maghrib kita orang nak pergi ke Gua Hira. Jangan terkejut, tempat dia macam GPO sikit. Bukan, ni adalah tempat baru. Kita orang nak pergi ke Gua Hira. Sebelum kita orang nak pergi ke Gua Hira, sebelum kita nak mendaki, kita nak berjalan, nak melangkah apa semua, kita orang semayang isyak dulu kat sini. Tak nampak depan lagi, jalan lagi. Apa yang tak ada muka ni? Mama kalau rasa penat, Okey, penting je. Jangan paksa Mama. Jangan ikut cara orang muda. Macam gini lah. Macam ni. Dia tangga tapi panjang lah. Air pun tak larat. Air pun tak larat. Allah, jangan mandikan air. Kalau macam ni okey lagi. Nampak kurus.
Palung, dia naik dah? Naik sakit kan? Turun lagi sakit. Saya tak? Turun lagi sakit. Tangga. Why is sitting here? Ni dah sampai. Itulah. Memang macam tu lah. Kerana dia orang sembahyang tu yang jadi penuh tu. Amma ro barra shoya. Shoya Malish. فين داخل؟ Back, go back. Yeah, no way. Here. رجع يا حبيبي. Rasulullah. Di situ dalam tu Rasulullah sembunyi terima wahyu. Diorang tengah sembahyang. Tak apalah, tak payah masuk. Tahu sempit. Dah cuma patah balik. Sini. Ha? Panjat. Sebab situ ada banyak orang kotor. Oh, kena panjat. Okay, aku panjat jap पैराशूट ना खुले सही है और चलो भी चल जाओ जाओ सही है ना तेरा इंतजार कर रहे हैं अगले की बात ओ भैया अल्लाह तो बैठ पच्ची तरीके से Alhamdulillah. Selesai sudah. Okey, bawa lampu, bawa lampu. Aisyah belakang sikit lah. Sabar, tak masuk kamera pun. Okey, Izan. Okay, cepat-cepat, dah gelap pula. Sekejap, bawa bawah ni. Bawa lampu. Ada view. Sekejap. Oh, mantap. Tak ada angin lah. Tadi ada angin. Nah. Lepas je kita orang turun dari Gua Hira, kakak aku dengan abang ipar aku jumpa member dia dekat sini. And then kita orang decide untuk makan nasi Arab unta. Weh, sedap weh. Teringat lagi dia punya daging. Sedap sangat. Ni nak makan ni bau sedap sikit. Kaki dah lama tak pergi. Tak apa. Video ni adalah video bonus sebab aku ada rekod waktu dan hari yang berbeza. Time ni aku pergi dengan mak aku dengan ayah aku. Kadang-kadang aku pergi sorang-sorang. Ada juga aku pergi dengan kakak aku dengan abang ipar aku. Aku rekod ni just nak share dengan korang macam mana dekat kawasan Kaabah. Time ni aku baru je selesai buat tawaf sunat. Lepas tu aku tengah tunggu waktu isyak lah.
حاول تطلع، حاول يا صاحبي، والله ما ظن تقدر تطلع، والله ما ظن تقدر تطلع صالح. ليش؟ صار في ناس Video. Vlog kali ni aku rekod cuma dalam 2-3 hari je. Hari yang lain tu aku just nak fokus kepada ibadah aku. Sebenarnya banyak je video-video yang tempatnya aku tak rekod. Contohnya aku pergi Clock Tower. Time tu aku tak tahu kenapa aku tak rekod. Mungkin aku niat datang sini adalah nak menunaikan umrah. Tak niat pun nak buat vlog. Tapi bila aku tengok aku punya galeri penuh dengan video-video, so aku decide untuk buat vlog. And then terjadilah sebuah vlog. Lepas ni aku pergi ke Madinah pun aku ada buat video juga. Mungkin ada vlog juga sebab boleh buat vlog lah. Oh, dia kena bagi makan. Okey korang, sampai sini saja vlog kali ini. Terima kasih yang menonton sampai habis. Terima kasih yang like, terima kasih yang support. Terima kasih lah semuanya. So sekarang ni kita akan jumpa next video dekat Madinah. So bye.